Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama saya, Ifa, moderator untuk kali ini bagi siri podcast yang bertajuk Sembang Santai. Okey, sebelum kita mulakan siri podcast kita pada pagi ini, kita perkenalkan tetamu jemputan kita iaitu Hai, nama saya Nur Asmira binti Makno. You all boleh panggil saya Mira je. Okay, thank you Ifa sebab sudi jemput saya untuk berkongsi lah hari ini berkenaan dengan tokoh lah. Okey, sama-sama. Terima kasih juga sebab sudi hadir untuk podcast kita pada kali ini. Okey, sebelum tu lah saya nak tanya. Asmira dah makan ke? Alhamdulillah dah jamah sedikit biskut lah kot. Sebab mungkin berdebar sebab kita nak bercakap hari ni, tapi tak apa. Saya akan cuba yang terbaik. Saya pun berdebar juga, tapi tak apa, kita teruskan. Kita santai-santai je. Semula tahu tak kita nak bercakap tentang tokoh yang mana satu? Kalau ikutkan pengetahuan saya lah, saya diberi tugas untuk berkongsi berkenaan dengan tokoh sastrawan yang hebat lah, iaitu Datuk Dr. Zurina Hassan, betul kan? Ya, betul. Pandai. Okey. Saya boleh tak saya nak minta Asmira untuk kongsikan sedikit berkenaan latar belakang tokoh yang bernama Zurina Hassan. Siapakah dia? Adakah dia itu terkenal atau hanya orang biasa-biasa saja? Boleh Asmira beritahu saya dan juga kepada penonton di luar sana. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya akan kongsikan kepada Ifah dan penonton di luar sana berkenaan sedikit sebanyaklah latar belakang Zurina Hassan ni. Okey, Zurina Hassan ni atau lebih kita kenali sebagai Datuk Dr. Zurina Hassan, iaitu merupakan seorang penyair dan sastrawan negara di mana beliau dilahirkan pada 13 Jun 1949 di Bakar Bata, Alustar, Kedah. Dan beliau telah mendapat orang kata pendidikan awal lah di sekolah rendah Melayu Tikam Batu dan sekolah Inggeris Sungai Laya di Alustar, Kedah. Orang Kedah. Orang Kedah lah ni. Pasal apa tak habaq? Mana cik tahu. Okey, pandailah cakap Kedah ya. Kita belajar. Kita belajar, betul-betul. Okey, faham? Okey, kita beralih kepada soalan seterusnya. Boleh tak Asmira ceritakan lah sikit kan tentang kerjaya beliau sebelum beliau menjadi penyair dan sastrawan negara? Saya rasa mesti beliau pernah bekerja dalam bidang lain. Contohnya, kita tahu sama ada beliau pernah menjadi pelakon ke ataupun penyanyi ke. Mesti penonton luar sana pun nak tahu. Nak tahu kan. Cuba kongsikan sikit. Sebelum Dr. Zurina Hassan ni dinobatkan sebagai sastrawan negara, mestilah beliau ni banyak terlibat dengan kerjaya luar. Contohnya macam beliau pernah menjadi ketua cawangan di pengurusan maklumat di bahagian Kementerian Penerangan Malaysia. Selain juga dia telah menjadi pakar perunding di Akademik Pengajian Melayu di Universiti Malaysia. Di Universiti Malaya, maafkan saya. Serta beliau juga pernah menjadi karyawan tamu di Institusi Tamadun dan Alam Melayu. Sebelum menjadi sastrawan negara, maksudnya banyaklah terlibat. Bukan kata terus jadi sastrawan negara. Sebelum beliau kena belajar kan. Ya, betul. Sebelum beliau dinobatkan sebagai penyair atau sastrawan negara, mesti beliau harus menghadapi banyak cabaran atau halangan. Banyak kena menjadi kerja dalam bidang lain dulu sebelum beliau sampai tahap ini kan. Ilmu. Ya, betul. Sebab nak jadi sastrawan ni bukan senang kan. Betul. Okey, terima kasih atas jawapan yang sangat bernas itu. Saya rasa macam terkejut sebab saya pun baru tahu tentang benda ni. Saya kena kaji lepas ni lebih dalam. Okey, belum tu lah. Saya ada satu lagi soalan nak tanya. Boleh. Boleh tak Asmira kongsikan kepada penonton dan juga saya sendiri sebab saya nak tahu sampai peringkat mana Datuk Dr. Zurina Hassan menyambung pengajian sampaikan beliau ni digelar dan menjadi antara yang terhebat dalam senarai tokoh penyair dan sastrawan negara. Hebat. Okey, terima kasih Fah atas soalan. Sebenarnya kita yang kalau kita baca berkenaan dengan latar belakang ataupun pendidikan Datuk Dr. Zurina Hassan ni, kita pun macam nak jadi macam dia sebab dia ni salah seorang orang kata sastrawan yang hebat. Sebab apa? Lepas saja dia menamatkan pengajian di sekolah menengah,
dia menyambung pengajian di peringkat universiti. Pada mulanya dia menyambung pengajian di Universiti Sains Malaysia. Sampailah dia memegang ijazah sarjana muda sastra iaitu pada tahun 1974. Lepas tu sampai situ dia sambung lagi pengajian dia di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi di Universiti Putra Malaysia, sampailah dia pegang ijazah sarjana sastra pada tahun 2001. Lepas tu tak sampai situ je pengajian dia, sambung lagi. Di peringkat Doktor Falsafah di Akademik Pengajian Melayu di Universiti Malaya, sebelumlah dia mendapat pegang anugerah Doktor Falsafah pada tahun 2008. Hebat. Kita yang dengar dan baca pun kita nak jadi macam dia sebenarnya. Tapi kita malas. Sebab tu kita kena ubah mindset kita kena rajin dan jadikan orang-orang macam ni sebagai ya betul. Sebab kita mesti nak berjaya ataupun jadi yang terbaik macam tokoh yang kita tengah cakap sekarang ni. Jadi saya rasa Datuk Dr. Zurina Hassan ni memang boleh jadikan antara salah satu idola kepada kita terutamanya, sebab kita pun belajar subjek sastra kan. Jadi kita boleh ambil banyak pengajaran daripada apa yang beliau hadapi, apa yang beliau dah capai. Boleh tak kongsikan selama menjadi sastrawan, apakah yang beliau telah hasilkan? Sememangnya lah kalau jadi sastra ni, nama lagi sastrawan negara, mesti ada sumbangan ataupun jasa kepada masyarakat kan. Betul. Macam Datuk Dr. Zurina Hassan sendiri ni, dia telah menghasilkan 19 buah antologi sajak. Lepas tu dia buat puisi, kajian sastra, antologi novel, cerpen dan disebabkan, dan kalau Ifah nak tahu lah kan, Zurina Hassan ni dia berkarya dengan orang kata macam dengan menghayati keindahan alam melalui bentuk tulisan. Sejak dia berusia umur 12 tahun lagi. Awal. Dan dia ni walaupun masa dia berkerjaya lain sebelum jadi sastrawan negara, dia dah mengarang. Macam bila ada free time masa 8, dia berkarya. Walaupun masa tu macam terbeban dengan kerja, tapi dia tetap cari masa sebab orang kata minat kan kepada sastra. Betul-betul kita kalau dah minat, kita akan cuba untuk dapat benda tu. Betul. Sampailah dia dinobatkan sebagai sastrawan negara pada yang ke-13, iaitu pada 13 Oktober tahun 2015. Pemilihan beliau tu disebabkan sumbangan beliau macam dalam karya dan pemikiran terhadap pengembangan sastra serta impak dalam penyebaran ilmu. Sebab tu beliau dipilih untuk jadi sastrawan negara. Maksudnya beliau sangat mengetengahkan tentang sastra dalam setiap karya beliau. Dalam karya dia, betul. Faham. So, maksudnya kita boleh baca setiap karya yang dia hasilkan tu untuk kita faham lebih mendalam lah berkenaan dengan sastra. Macam sebab kita kan pelajar sastra. Betul. Jadi kita kena saya rasa ambil tahu. Kita kena jadikan beliau sebagai idola kepada kita untuk kita pun berjaya macam dia. Betul. Terima kasih Asmira untuk perkongsian yang sangat bernas, yang sangat berilmu. Banyak cakap ilmu baru yang saya dapat tentang latar belakang Datuk Dr. Zurina Hassan. Terima kasih Asmira. Sama-sama Ifan. Terima kasih penonton kerana sudi menonton siri podcast kita kali ini bersama tetamu jemputan Cik Asmira. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye. Bye.